Bila sebut je nama Isaac Newton, apa yang terlintas kat fikiran kita? Selalunya mesti pasal cerita Apple jatuh dari pokok tu kan? Tapi di sebalik kisah popular tu, ada seorang tokoh yang jauh lebih kompleks dan jauh lebih menarik. Dalam kupasan kali ini, jom kita kenal siapa sebenarnya Isaac Newton. Okey, jom kita fikirkan soalan ni. Macam mana seorang lelaki dari sebuah kampung kecil kat England boleh ubah terus cara kita pandang alam semesta? Ini bukan setakat penemuan biasa tau. Ini satu revolusi pemikiran. Dan kita mula dengan satu fakta yang agak mengejutkan. Newton lahir, tak cukup bulan, kecil sangat. Sampaikan ibunya cakap, dia boleh muat dalam cawan teh je. Siapa sangka kan, bayi yang nampak rapuh ni membesar jadi seorang gergasi intelek yang menggegarkan dunia sains. Perjalanan Newton ni memang tak mudah. Zaman budak-budak dia penuh dengan cabaran yang boleh kata membentuk karakter dia yang suka bersendiri tapi fokusnya luar biasa. Jom kita tengok macam mana semuanya bermula. Kalau kita tengok timeline ni, nampak jelas hidup dia bermula dengan susah. Lahir-lahir je ayah dah tak ada. Lepas tu mak dia kahwin lain dan tinggalkan dia dengan nenek. Jadi dia memang biasa hidup sunyi. Tapi kesunyian inilah yang jadi makmal terhebat dia. Titik pusingan paling penting, masa wabak besar tu. Cambridge tutup, Newton kena balik kampung. Dalam 2 tahun berkurung itulah, otak dia meletup dengan idea. Dia mula rangka asas untuk kalkulus, optik dan graviti. Semua dalam keadaan terpencil. Okey, yang ni memang menarik gila sebab ia tunjukkan sisi gelap Newton. Ayat ni datang dari senarai dosa yang dia tulis sendiri. Ini menunjukkan betapa marahnya dia pada ibu dan bapa tiri dia. Dia bukan sekadar genius yang cool dan tenang, tapi seorang insan dengan emosi yang berapi-api. Tapi mungkin sebab pergolakan dalam Manila, fokus dia pada kerja jadi luar biasa. Dan fokus inilah yang akhirnya melahirkan karya paling agung dia yang akan ubah dunia sains selama-lamanya. Principia Mathematica. Cuba bayangkan impak dia. Sebelum ada Principia, fizik ke angkasa dengan fizik kat bumi ni, orang anggap benda lain-lain. Lepas Principia keluar, semua tu bersatu. Tiba-tiba, kita ada satu set undang-undang universal, satu bahasa matematik yang boleh terangkan gerakan planet dan jatuhnya sebiji apple. Ini bukan sekadar penemuan. Ini penyatuan alam semesta. Inilah dia, enjin kepada fizik moden. 3 hukum ni nampak macam simple je kan? Tapi bila digabungkan, ia jadi satu sistem yang lengkap untuk terangkan hampir semua pergerakan kat sekeliling kita. Dari bola yang kita baling, sampailah ke orbit bulan, semuanya boleh faham guna 3 prinsip asas ni. Jom kita bedah satu-satu. Okey, hukum pertama. Kuncinya kat sini ialah inersia. Fikir macam ni. Kalau anda dalam kereta yang brek mengejut, badan anda akan terhumban ke depan. Itu sebab badan anda disebabkan inersia nak terus bergerak ke depan. Senang cerita, objek ni dia macam malas sikit nak ubah apa yang dia tengah buat. Hukum kedua ni pula bagi kita formula paling famous dalam fizik. F sama dengan MA. Ia bagi tahu kita kaitan antara daya, jisim dan pecutan. Nak gerakkan benda berat, kenalah guna daya lebih kuat berbanding benda ringan. Simple kan? Tapi Newton lah orang pertama yang letak benda ni dalam formula matematik. Dan yang ni pula, hukum ketiga. Fikirkan pasal roket. Dia tolak gas panas ke belakang, itu tindakan. Tindak balas dia. Gas tu tolak roket ke depan. Anda tak boleh tolak sesuatu tanpa benda tu tolak anda balik. Dan inilah dia, the genius moment Newton. Dia satukan langit dengan bumi. Sebelum Newton, orang percaya ada hukum lain untuk benda di bumi dan hukum lain untuk jasad ke angkasa. Newton datang dan buktikan, tak, daya graviti yang sama yang tarik Apple jatuh, yang tu jugalah yang pegang bulan kat orbit dia. Idea yang sangat revolutionary. Tapi cerita Newton ni tak habis kat situ je. Kalau kita rasa kita dah kenal Newton, kita silap besar. Jom kita selongkar sisi hidup dia yang orang jarang tahu dan yang lebih mengejutkan. Okey, slide ini memang tunjuk betapa pecahnya personality Newton ni. Sebelah sini saintis yang logik gila, bapa fizik moden. Tapi kat sebelah lagi tersembunyi seorang ahli mistik. Dia sebenarnya habiskan lebih banyak masa kaji alkimia dan teks-teks purba berbanding sains. Dia percaya alam semesta ni ada kod rahasia dari Tuhan dan dia tekad nak pecahkan kod tu. 2060. Apa benda nombor ni? Ini bukan ramalan saintifik. Ini ramalan dia berdasarkan kajian mendalam dia pasal kitab Injil yang dunia tak akan kiamat sebelum tahun 2060. Pelik kan? Tapi ini fakta menarik tentang sisi mistik dia. Dan jangan lupa, Newton ni bukan duduk dalam makmal je. Dia juga tokoh awam yang agak power. Sebagai ketua kilang wang, dia ni digeruni, kejar pemalsu duit sampai ke lubang cacing.
dan ada yang dihukum mati. Dia juga panas baran, selalu gaduh dengan saintis lain yang jadi pesaing dia. Jelas sekali, dia bukan sekadar ahli akademik yang duduk terperuk. Okey, sekarang kita dah sampai ke penghujung hayat seorang insan yang memang luar biasa. Mari kita lihat bagaimana dunia mengingati dia dan legasi yang dia tinggalkan. Kata-kata ni terukir kat makam dia di Westminster Abbey. Dia dikebumikan di kalangan raja-raja tau. Itu dah tunjuk betapa tingginya status dia. Ungkapan kekuatan minda yang hampir ilahi itu betul-betul merumuskan betapa kagumnya dunia pada dia. Jadi, untuk kita bungkus cerita ni, inilah 4 tiang utama legasi Newton. Cuba fikir sekejap. Setiap satu penemuan ni, hukum gerakan, graviti, kalkulus, optik, dah cukup untuk jadikan nama seseorang tu legenda. Newton bagi kita 4 sekali. Dia bukan setakat bina sebuah rumah. Dia bina tapak asas untuk seluruh bangunan sains moden yang kita ada hari ini. Dan saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk difikirkan. Bagi Newton, kaji alam ni sama macam kaji kerja Tuhan. Tak ada konflik langsung. Persoalannya, adakah kita hari ni yang dah bina satu tembok yang tak perlu antara dunia sains dengan dunia kepercayaan? Legasi Newton bukan pasal formula je, tapi pasal macam mana seorang manusia boleh hidup dalam dua dunia serentak dengan begitu hebat.